Ambil tanah kubur arwah Nurli Syahirah. Sampai sekarang masih ramai yang ziarah kubur arwah Nurli Syahirah. Ada yang rasa sedih, ada yang rasa insaf. Tapi dalam ramai-ramai tu ada juga yang buat perkara yang tak sepatutnya. Antaranya ada yang ambil tanah dari kuburnya, ada yang sapu ke muka, ada juga yang curi-curi ambil dan masuk kat dalam beg. Untuk apa? Ini bukan ambil berkat ataupun ambil pengajaran dah. Ini dah lain macam. Niat tu mungkin baik, nak ambil iktibar, nak rasa dekat dengan kematian. Tapi jangan sampai melampau sehingga dibimbangi melanggar syariat. Islam ajar kita untuk ziarah kubur untuk ingat mati, bukannya untuk kita buat perkara yang tak sepatutnya. Menziarahi kubur bertujuan untuk kita ingat pada kematian, untuk kita semakin dekat pada Allah, bukannya sebaliknya. Dan jangan lupa bagi peluang pada keluarga arwah untuk berehat. Mereka pun perlukan ketenangan dan masa untuk betul-betul sembuh daripada kesedihan pemergian arwah. Ingat, jangan rosakkan niat yang baik dengan perbuatan yang salah. Sesungguhnya niat tidak menghalalkan cara. Jangan sampai kita terjerumus ke arah perbuatan yang dilarang Allah. Cuba renungkan bersama. Jika arwah Nurli pergi bersama Al-Quran, kita pula pergi bersama apa?